kami ini terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Bermakna jalan ahli sufi, jalan orang-orang tasawuf, mesti berlandaskan Quran dan Sunnah. Dia bukan berdasarkan permimpi, kasyaf, karamah, firasat. Bukan. Ingat, dalam silibusnya pengajian tasawuf, tidak dimasukkan bicara tentang karamah, tentang kasyaf, tentang mimpi, tentang yaqadha. Tak. Kalaulah ada orang mendakwa mengajar tasawuf tetapi sibuk cerita tentang karamah wali Allah, sibuk menceritakan tentang kasyaf, tentang firasat, itu bukanlah pendidikan tasawuf yang sebenarnya. Bukan. Bicara tentang karamah itu adalah sesuatu yang khususiat yang diberikan Allah kepada awliya, dan bukan perlu diceritakan dengan orang awam dalam pengajian, tak perlu. Didikan tasawuf ini hanya nak Allah. Ada orang mengeluh, Ustaz, saya dah tua, saya solat tak khusyuk. Macam mana saya nak khusyuk? Saya sedih, Ustaz. Orang yang rasa semayang ni tak khusyuk itu, kenapa rasa sedih? Kenapa rasa takut? Nak tanya, dia takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Itu baik ke tak baik? Baik. Daripada orang yang merasa macam khusyuk tetapi tak takut pada Allah. Ingat, kalau berzikir, baca Quran, berselawat, istighfar, apa saja bentuk ibadat yang dilaksanakan, apa saja bentuk ibadat yang dilaksanakan, jangan pernah cuba-cuba mencari rasa. Ibadat bukan nak zauk, ibadat bukan nak lazat, hanya nak Allah sahaja. Zikir lazat ke tak lazat, tetap hati nakkan Allah sahaja. Kita bukan maksud itu. Tetapi orang yang beramalan kerana ikhlas, jujur kerana Allah, Allah tetap menunjukkan kasih sayang dan kerahmatannya. Lantaran itu diberikan kekhusyukan, diberikan kelazatan, kemanisan, keringanan dalam beribadat. Namun dalam perjalanan kesufian, hati-hati. Kelazatan, kemanisan, keringanan, keseronokan dalam beribadat itu adalah merupakan ujian bagi salikin, ujian bagi muridin yang inginkan Allah. Karena apa? Hakikat orang inginkan Allah, dia hanya nakkan Allah saja, bukan nak lazat, bukan nak seronok. Perasaan seronok itu, rasa kelazatan dan beribadat itu, nak tanya, itu Allah ke bukan? Itu Allah ke ciptaan? Ciptaan. Justru itu belum lagi sampai matlamat ke Allah. Justru itu kita belajar tasawuf ini, kata kunci ini begini: upgradekan kematangan rohani dan murnikan niat hanya untuk Allah. Kita belajar tasawuf ini untuk apa? Untuk tingkatkan kematangan rohani. Kalau dulu beramal kerana nakkan syurga, nakkan pahala, sekarang tingkatkan kematangan rohani. Yang kita inginkan ialah pencipta syurga, pencipta pahala. Tidak lagi fokus pada syurga dan pahala. Kerana apa? Orang yang kalau beramal nakkan syurga, Allah beri syurga. Orang yang beramal kerana nak Allah, Allah bagi apa? Neraka ke syurga? Syurga juga, sama. Cuma tingkatannya sudah tentu berbeza. Orang yang beramal kerana cinta pada Allah dan orang beramal kerana nakkan ganjaran, sudah tentu tingkatan syurganya berbeza. Justru itu tujuan kita belajar tasawuf ini ialah untuk upgradekan kematangan rohani dan memurnikan niat hanya untuk Allah sahaja, tanpa dipersaingkan dengan syurga dan ganjaran yang telah Allah janjikan.